Pernah rasa meremang bila lalu kawasan sunyi? Hati-hati, mungkin kau dah hampir masuk ke dunia yang kita tak boleh nampak. Inilah 5 tanda pintu ke alam gaib yang dikatakan wujud. Dan kalau kau tersilap langkah, nak pulang mungkin mustahil. 1. Gua, mulut gua dipercayai pintu paling klasik. Kes Azharul di Bukit Broga hilang lepas ikut budak kecil berpurda. Katanya dia masuk gua, tapi gua tu luas, penuh pasir dan ada kampung orang berjubah putih. 2. Pokok randu jajah, pokok tua, setinggi 40 meter. Di Jawa, pokok ni dianggap suci, dijaga makhluk halus. Ramai kemalangan berlaku dekat situ secara misteri. 3. Buluh kuning, bentuknya melengkung macam terowong. Katanya itu laluan tempat makhluk bunian bergayut. Kalau jumpa, jangan masuk. Itu pantang besar. 4. Air terjun nampak indah tapi penuh rahsia. Ramai nampak kelibat, bau wangi luar biasa. Bahkan tertangkap gambar kanak-kanak gaib bersembunyi di sebalik air. 5. Pokok besar, seorang lelaki hilang lepas tebas dahan, yang rupanya tempat gantung bayi bunian. Dia disorok, tapi dijaga baik sebelum dilepaskan kembali. Kau percaya alam gaib itu dekat dengan kita? Tekan like kalau ya.